Selamat datang ke Pentasio Vlog. Hari ni kita cari barang monster di sekitar bandar. Tak sabar ni. Jom kita cari sama-sama. Kau mengisi kekosongan, menangani kemungkinan kau dan aku di fikiran. Imajinasi luar dari biasa, gagah berani menembus semua. Kau bercerita luar jendela, terus bermain di fikiran. Dan aku mau kamu, aku mau kita bersama. Bila aku tiada bersamamu, aku rasa lemah, juga ku tak berdaya. Biarpun langit itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku cuba untuk kecapi, ku tak akan lari. Tinggi dan berbukit, jatuh kaku bagi balik, keruh dan berkabut, tapi aku tetap baru. Lama ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mandi sarung terus. Kita dah sampai di Aman Sentral. Aku memanggilmu, cerah lebih tersulur surat tentu. Aku akan mulai hidup tanpamu, temaniku. Bila ku perlu kau menemani, kau buat aku rasa berani. Jika kau sentiasa di sisi, aku rasa lebih baik dari aku mau kamu, aku mau kita bersama. Bila aku tiada bersamamu, aku rasa Kedai yang pertama di Mr. DIY. Kat sini barang cantik-cantik dan sangat lawa. bukit ku daki, ku cuba. Barang yang pertama saya beli di Mr. DIY ialah barang Papa Zola acrylic stand. Jom kita buka barang ni sama-sama. Ku cuba untuk kecapi, ku tak akan lari. Tinggi dan berbukit, jatuh kaku bagi balik, keruh dan berkabut, tapi aku tetap baru. Lama ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mandi sarung teruskan menuju ke depan. Tinggi dan berbukit, jatuh kaku bagi balik, keruh dan berkabut, tapi aku tetap baru. Lama ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mandi sarung teruskan menuju ke depan.
Sudah tunjuk semua? Jom kita pasang sama-sama. Tak sabar ni. 15 minit later. Akhirnya siap juga pasang stand ni. Stand ni sungguh cantik. Sangat beautiful. Memang cantik betul. Akhirnya siap juga. Kedai seterusnya, kedai di Mr. Toys. Kita cari barang Chimibot. Cantik ni. Dalam ni mesti ada something. Jom kita ambil satu. Jom kita buka sama-sama. Nak tahu apa dalam ni. Kedai yang terakhir di Popular. Ada kat Monster lah. Nampak macam cantik. Jom kita ambil satu ni. Jom kita buka sama-sama dalam kad ni. Jom. Mula-mula sekali kita dapat kad Fang. Cantik kad ni. Memang cantik. Seterusnya kita dapat kad Pro. Warna purple. Terusnya kita dapat kad Kipas Puteri. Ni kalau buat tujung saji pun cantik ni. Lepas tu kita dapat kad Kekal Tua. Dan akhir sekali kita dapat kad Maharaja Gergamos. Cantik kad ni. Memang genius siapa yang buat kad ni. Memang berkilat-kilat. Itulah semua yang kita dapat. Dan kita dapat sekali dengan dadu juga. Boleh buat dadu lepas ni. Kita ada kad Bobo juga. Tadi dia melekat dengan kad lain. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Bye-bye. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Hari ini kita ada tetamu istimewa.